Noh dengan Abah masuk. Nanti bayangan di belakang. Masuk air dah masuk. Dah. Satu tu dia punya lounge tu. Tu. Ini je lounge dia. Tak, masuk. Ni. Oh, terus direct kan masuk lounge Kau masuk sana. 14. Mungkin ada satu double. Ada satu double. Terima kasih ya. Nanti kita inform kalau sudah ada keputusan keretanya Bapak. Okey. Terima kasih. Kita tengok dia takut ke bulu. Sekejap. Keluar. Sekejap. Okay. Keluar. Kat depan lah. Nanti Abah tengok. Belakang all the way. Luxury 2. Di belakang ya. Lihat. Luxury 2. Okey. Masuk dulu. Nak Tolong ini nak. Tolong bawah. Okey, baik. Ini jaga bawah. Taruh tepi sini. Tempat taruh beg kat mana sini? Tengok. Sini di mana yang letak sini Di belakang. Belakang sekali ya? Ya, sama ini di atas bisa. Ini di atas, ni di belakang sekali. Ya. Okey. Ini boleh. Ini di atas masih cukup. Di atas masih cukup ya. Okey. Nombor kursi nombor berapa? Ini nombor 3 ya. Ini kat belakang. Zulfadi tolak belakang sekali. All the way, All the way kat belakang. No Wait, you want to see? Abah 3A. Ni Abah. So, I mesti bagi 2. Dan 3C. Tak, beg besar tak boleh. Beg besar belakang. Tolak aja belakang all the way. All the way belakang bag. All the way. Luggage compartment and to place your belongings in a safe position. Each seat is Boleh slide. power outlet. Charge devices and smartphones, tablets, or laptops. Let other gear at the front and rear of the train. The first aid kit is located in the dining car. If you need first aid medication, please contact the train experience emergency situation. Ini terbelakang juga. Tu atas. Alright guys, sekarang kita dah ada dalam kereta api Taksaka Luxury. Wah, kelang kabut tadi kita naik. Pasal lift tadi ramai orang.
nak naik turun tak boleh lah. Jadi kita kena separuh kena naik tangga. Okey, sekarang semua dah duduk, dah relax. Okey, tengok dalam kereta api. Emma, look here. Alright, Emma, look here. Kita dalam kereta api. Azhar, senyum. Okey, kita berjalan. Semua tengok sini. Nanti ada orang lambai ke tidak. Okey. Okey, tengok. Orang mata nak rasa apa kata bang tak apa. Dapat di pun jadi. Okay guys, kita dapat welcome drink dalam perjalanan satu bot. Jus apple. Sedap. Best. Kemudahan yang ada di kereta api ni, pertama kali kat depan ni ada skrin. Okey, kita tak tahu pakai tapi kat sini dengar boleh main movie semualah. Nanti kita godek-godek, kita tengok macam mana. Lepas tu ada macam bag ni, tak tahu apa bag ni. Is it? Oh, ini macam buang-buang sampah ni. Okey, dia punya leg room. Wow. Tengok jauh ni punya leg room. Okey. Dia punya sini blind, boleh naik, boleh turun. Okey. Dia untuk blind. Okey, yang bestnya sekali tu dia punya ni. Pakai naik, pakai elektrik. So, dia naik. Jadi kita pergi. Wah, boleh tidur lah macam gini. Alright, boleh tidur lah. Tengok, boleh lagi tak? Wah, boleh lagi lah. Wah, tidur flat betul. Kita naikkan balik. Okey. Kat sini okey, kita tengok kat sini ni. Boleh buka. Sini kita boleh keluarkan ni. Okey, boleh. Okey, meja. Alright. Keluar dulu makan.
dapat makanan Ketapi luxury. Ni kotak dia. Jatuh straw pula. Okey, dapat ni. Kita tengok apa makanan. Kita ambil nasi timbal. Nasi timbal tu nasi ni. Dalam ada tahu, ada telur, sayur, nasi dalam ni. Oh, nampak macam sedap ni, nanti kita makan. Okey, dapat roti. This roti. And ini agar-agar kat ni. Ini agar-agar kan? Okey, agar-agar. Okey, ni boleh makan. Agar-agar boleh makan. Okey, kopi dengan kopi panas. Okey, kita taruh Sudu garpu dia. Oh, sudu garpu. Ini Save the Earth punya guru sudu garpu. Ada tisu tak dalam? Beef one, tisu. Nasi tembel no? Kita try dia punya nasi timbal. Kita buka. Ada cili ya. Dalam ada cili. Sikit nasi. Buka nasi dia. Oh, panas. Rasa nasi dia je kau say. Nasi dia macam pulut. Makan sikit. Dia tahu sambal semualah. Dia tahu sambal pun sedap. Ini telur. Ini telur ke ikan? Ikan campur dengan ikan. Tak ingat tadi telur. Bukan telur, ikan. Ikan tuna, sardin. Makan orang lapar je. Okay, untuk overall makan dia, kalau dah Ketapi kan jalan-jalan lapar kan, memang boleh makan dia.
macam Kereta api Indonesia. ada nasi goreng legend. Ha? Nak minum air ke apa? Nak makan? Ha, boleh makan lagi lah. Yang ringan-ringan. Makan Maggi je lah. Pelanggan yang kami hormati, I tak bawa duit. selamat pagi. Jalan jauh-jauh. Boleh hantar apa? Kita kena bayar dulu. Tak ada kena. Pakai kad boleh tak? Persiapkan diri Anda. Bisa anda boleh kembali barang bawaan Bola. Cash only. Tertinggal duit. buka pintu kereta sebelum kereta api. Tertinggal duit kat tempat tu. Jom pergi ambil. Terima kasih. Jauh tu. Duduk sini, I pergi ambil. You brother. Indonesia. Sampai jumpa Tu. di perjalanan berikutnya. Dear Okey. Boleh dengan depan. Jadi 80,000. 80. Terima kasih. Oh. Ini tempat sembahyang. Oh, tempat solat. Salat. Sebelah sini. Oh, pergi tolak ke depan lah. Sini aja. Sini tak pisah. Sini tak ada. Tak tahu pintu kat mana. Tolak ke depan, tolak ke depan, tolak ke depan. Ambil lagi ya. Ambil lagi, tolak lagi. Tolak lagi. Belakang satu set je, tak tahu mana boleh buka. Emma, move. Emma, move. Kita start.